Jadi geng, yang tanya sakit apa semua tu ramai-ramai sangat nak tanya. Jadi saya tak sempat nak reply satu-satu. Saya tengah kemas rumah sekarang ni. Walaupun sakit lagi kat perut ni, saya kena gastrik dengan food poisoning. Jadi dia punya sekali hantam saya tu sampai menggelopor, sampai demam lah hari ni. Okey, jadi itulah masalah yang saya hadapi semalam, yang saya tak tahu nak gambarkan macam mana. Dia punya sakit tu macam korang lah yang dalam ni pernah rasa. Tak nak dah benda tu, okey. Jadi thank you semua yang mendoakan saya, yang tanya khabar tentang saya semua tu. Okey, tu je lah. Saya update tu disebabkan banyak lagi kerja yang saya tertangguh. Yang klien-klien apa semua tu. Jadi saya update lah, takut klien tu cakap kenapa lambat? Kenapa lambat? Okey. Tapi sekarang still lagi macam terkoyak lah perut ni. Okay.